Tengok phone lah kejap. Fuyo, figuran cenabur lah. Fui, siap dengan sup pendekar sekali. Belilah. Yeay, dah beli. Tak sabarnya aku. Dah 5 hari ni. Tak ada apa-apa berita pun pasal barang aku ni. Ish, dah seminggu dah ni. Mana ni barang aku ni? Diorang ni scam ke apa? Hai, ni dah masuk 3 minggu dah ni. Mana barang aku ni? Sah, aku dah kena scam ni. Dah sebulan barang aku tak sampai-sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sampai ke barangnya? Dik, kenapa marah-marah saya ni? Saya cuma nak hantar barang je. Barang awak pun dah sampai. Mana saya tak marah? Saya dah tunggu selama sebulan tau tak? Abang ni tahu buat kerja ke tidak? Ke abang curi tulang? Saya bagi bad review lah macam ni. Awak ni, awak tahu tak kenapa barang ni lambat sampai? Sekarang ni awak tinggal dekat mana? Johor. Memanglah lambat. Awak duduk kat Johor kan? Barang ni daripada Perlis. Daripada Johor nak ke Perlis mengambil masa yang lama. Takkanlah masa awak order barang ni awak tak tengok betul-betul. Lain kali sebelum nak buat apa-apa, tengok dulu. Jangan bila dah terlepas, orang lain pula yang kau nak marah. Sorry abang. Sorry abang kau.